Okay, Assalamualaikum dan selamat malam kepada semua Mak Rempit dan juga abang Mak Rempit. So video dia hari ni kita akan powder. Ni mesin powder aku macam video aku sebelum-sebelum ni lah. So ni mesin powder aku, ni oven kecil aku. So ni oven mainan aku untuk barang kecil-kecil. So kita dah panaskan kita punya swing arm. So sepatutnya Pit yang buat hari ni, tapi Pit tak ada hari ni, jadinya aku yang jalankan sendiri. Aku pun dah lama tak buat video powder paint, powder coat. So hari ni kita jalan powder. Okay, aku punya oven ni aku custom sendiri. Tak sampai 1000 pun aku rasa aku habis. Dalam ada fiber wood, ditutup oleh zinc G28 ke G30 tak ingat lah. Ni zinc ni, kita orang rebag apa semua. So ini adalah burner untuk orang bakar kebab pun biasa orang pakai. Ni burner, kita pakai gas. Oops, gas tak boleh tunjuk. Okay, so satu. Ni kita dah bakar tadi. Supaya tak, kita bakar tu supaya benda asing turun lah. Ada minyak, ada air, dia kering. Okay, so next is kita ambil colour. Kita akan menggunakan colour dark brown. Okay, dark brown. Sweet arm kita buat sweet arm je lah kot. Ada barang lain ke tak tahu. Okay, so ni colour dark brown. Tak banyak colour ni, sample je. Jadi kalau korang nak beli kat Shopee aku, nanti aku fikirkan untuk aku bawa masuk benda ni. Kemudian hari kita roger, bagi kita orang try. Biasa aku nak jual barang, aku akan pakai dulu kat bengkel aku sendiri. Aku nak tahu cara bakar, aku nak tahu ketahanan dia. Kemudian next baru kita orang jual. Sebab nanti kalau korang beli, aku tak cuba R&D barang tu, nanti aku tak tahu nak jawab apa bila korang tanya, bang, benda ni nak bakar macam mana bang? Dia keras macam mana bang? Dia tahan ke? Kebiasaannya saya akan cuba dulu produk-produk saya sebelum saya jual, supaya nanti korang tanya soalan, aku dah ada jawapan. Okay, dark brown ni dia metallic. Dia ada nampak metallic. Produk ni mahal. Kalau dark brown ni, kalau ikutkan lebih kurang 250 gram dalam RM40, RM50. Mahal. Harga dia agak keras lah. Sebab dia colour custom, dia bukan colour yang selalu industri pakai. Itu salah satu reason kenapa dia mahal. Okay, kita isi sikit je, tak cukup kan kita tambah lagi. Okay, sikit je. Penggunaan dia memang sikit untuk powder, tak banyak pun. So kita sediakan gun, sediakan barang. Barang powder ni nak cantik, bakar lah dulu supaya dia tak ada benda asing lah. Barulah barang kita tu tak ada problem. Kalau ada peel away, kesan-kesan tu, cuci bersih-bersih. So there you are. Ini dia kena ada grounding. Grounding ni wajib, kalau tak nanti powder tak melekat. Grounding nak kepit pada barang boleh, nak kepit pada apa-apa besi asalkan dia boleh supply. Okay, so jap, kena pakai mask. Semua next. So aku tak banyak bercakap sebab aku pakai mask. Switch on, powder is on ready. Okay, kita pergi bahagian dalam dulu. Habis aku nak makan lah. Kita cari pasir sikit. Kita kena tengok supaya semua bahagian kena. Ngam. Satu. Macam tu lah powder. Untuk bahagian yang kita tak nak ada powder, kita kena buang powder tu. Dengan cara ni. Ni dia. Alamak. Dia terkena kat situ lah. Sekejap. Touch up balik. Semua balik.
Tempat yang tak nak ada powder, kita kena buang powder ni. Powder ni bila dibakar dia keras, jadinya nanti susah kita nak buang color dia. So kita buang sebelum kita bakar, itu lebih baik. Okay, so jom kita masuk ke dalam oven, buka grounding dia. Ada sampak tak kena ni. Satu, ni kena berhati-hati, jangan bagi tersentuh ataupun terkena apa-apa, kalau tak nanti powder tu akan jatuh. Ngam, lagi apa lah? Sekejap, ni tak ada apa lagi. Pasang api lah, hidupkan api dapur. Ni tolong pasang ni. Okey dah. Dia dah hidup. Dah. Dia dah hidup, kita tutup pintu. Dia api dia macam tu, mula-mula hidup. Sekejap lagi dia akan jadi merah. Bila dia dah panas, dia akan jadi merah. Harap mantap lah. Kalau tak, aku kena pay remover balik. Buat powder ni, kalau tak jadi, kita kena buat lagi. Sampai jadi. Sebab tu charge mahal powder paint ni. Api dia jadi merah macam tu, kita boleh tutup lah. Okay, nampak api dia. So kita kena tunggu sehingga suhu 180 dan kira 10 minit. Suhu sentuh 180, start kira 10 minit. Okay. Sama next, cuci badan dulu. Badan dulu. So sekarang suhu baru 1,5. Kita kena tunggu suhu sehingga 300.5 Fahrenheit ataupun 180 darjah Celsius. Okay, so sekarang ni baru 150. Nampak? Harap nampak dalam kamera. Jadi tunggu 180 ataupun 300.5 Fahrenheit, baru kita start kira 10 minit. Okay, sambung next. Okay, 180 darjah Celsius lebih kurang. Fahrenheit lebih kurang 300.5. So kita bermula kira 10 minit, 12.7 minit. So kita slowkan api supaya dia tak pergi sampai 200 darjah Celsius. Slowkan api supaya ini oven manual Ini oven manual. So nampak dia nak pergi kat 400 Fahrenheit. So kita slowkan api supaya dia boleh cruising 10 minit. Selama 10 minit di 180 darjah Celsius sahaja. So kita boleh kurangkan api sekiranya dia mendaki lagi, kita kurangkan lagi. Tapi kita dah start kira 12.7 minit, 14 minit. Oi, 14. 12.17 kita dah boleh buka oven dan bawa keluar barang. Okay. Aku dah lama tak buat powder coat ni. Serius. So nampak macam mendaki lagi tu. Slowkan lagi api. Kita nak dia maintain dekat 180 tu je. Sambung next. Sementara kita menunggu 10 minit, aku akan buat video yang video ni adalah jarang sekali aku buat. Okay, benda apa? Buka tayar. Sebab aku tak berapa aku tak pro buka tayar, pasang tayar. Buka tayar boleh lagi lah. Pasang tayar ni aku banyak kali pasang, banyak kali bocor. So kita nak buka tayar, apa yang wajib kita buat adalah buka valve tube ni dulu. Bila kita buka valve tube, okay, dalam keadaan tayar yang tengah ada angin ni, kau buka valve tube ni, angin akan keluar semua. Sekarang ni dalam tayar ni dah tak ada angin dah. Jangan kau pergi ambil pengumpil, kau terus umpil, memang takkan lepas. Kenapa? Sebab tayar ni dia berada di dalam longkang dulu. Sekarang ni yang first kita kena buat adalah kita kena pijak tayar ni supaya dia keluar daripada longkang dia. Nampak? Sebab tu mesin buka tayar tu dia ada pengepit tu. Okay, kita kena jatuhkan dulu tayar ni ke tengah. Ni ada gam ni. Pijak dulu tayar ni. Pakai tumit kena buka slipper. Dia ada gam dalam ni. Tak lepas pun. Ni. Tolong pijak. Nak jatuh dulu tayar ni. Pakai tumit. Macam gegasi tu. Ha, Mi. Ha, Mi. Pijak mana? Betul tu. Nak tayar ni jatuh daripada longkang ni.
Tak turun. Turun Mi. Ha? Lagi. Pijak keliling. Okey, awak dah pijak tu, kawan pijak ni pula. Jangan kena buka dulu. Riang-riang orang ni. Dia meleceh. Licin je. Kawan rengem. Awak berat sikit. Oh, payah. Payahlah anjay. Sebelah ni pula. Macam tak ada kesen pun nak turun. Dia ada gam. Apa? Sambung next lah. Sekejap lagi aku itiak lagi. Babi tu. Ada gang tu. Okay, dia maintain 180 lebih kurang. Sekarang ni baru 12:17. Kita kena matikan gas. Sekejap aku cuba lagi. Sambung next. Alhamdulillah. Dah 10 minit aku menghadap ke benda bodoh ni. Dia tak pergi. Payah nak buka sebab dalam tu ada gam. Gam yang biasa orang pasang untuk tampat apa, tiup. Apa, tak nak bagi tayar tiup le bocor kan. Penat tu. So, kita boleh tutup gas. Dah 10 minit, apa ni? 12:17 dah. Okay. 12:17. Kita biar 5 minit, 10 minit lagi baru kita buka benda tu. Biar ada cool down secara natural. Nak buka terus pun boleh tu. Orang mesti nak tengok dah buka kan. Tak apa. Aku buka kejap. Lepas aku tutup balik. Tu. Dark brown. Jadi dah. Biar dulu dia cool down secara natural. Ngam. Ada gorila ni. Ingatkan berat badan boleh. Kenapa? Gegang aku. Macam mana nak buka? Macam mana kita nak buka? Ya, macam mana? Awak berat setem pun tak lepas nak buka? Tak ada dia cara sabuk lah. Aku ni lah yang buka je kan? Soal kau buka pun semua ada. Ke dalam tu. Takut tak jatuh lagi? Dia tu dah balik. Tak jatuh Bodoh hitam. Go. Lepas. Tak jatuh lagi tu. Kalau macam tu tak jatuh lagi. Kalau macam tu tak jatuh lagi. Tapi ni jangan angkat lah. Kita kena macam sikit. Gerak pusing sikit Mi. Pusing sikit Mi. Pusing sikit. Mi. Masuk Mi. Okay Mi. Go Mi. Balik. Lanjut Mi. Lagi Mi. Ya. Naik. Dia kena sini. Macam tok je Lik. Naik. Go. Lagi masuk lagi Mi. Tak gurau hitam, tak gurau. Dah. Terangkat tayar. Ni mat settle. Buka 3 orang tadi. Kalau ada video tu aku insert lah sebab aku tengah buat live tadi. Tu aku tak record tau. Pakai tongkat motor. Bukan tongkat satu. Double stand. Tu kata payah nak tekan sebab apa ni nampak ada gam. Dalam ni dia ada gam. So itulah reason dia kenapa susah nak buka. Dia melekat dalam ni. Nampak ni? Ni tayar lama. Dia ada gam anti pancit tu. So sekarang kita kena buka bearing lah. Nak buka bearing. Tolak bush ke tepi dulu. Baru ketuk bearing. Kalau tak susah. Ni susah ni. Dia tak kena. Sekejap. Je. Kita nak kena alih bush tu ke tepi sikit supaya kita dapat ketuk pada bearing. Kalau tak kena well done. Okey, dia sangkut baru ketuk. Okay. Tadi kenapa kita susah nak ketuk tu? Kalau bearing duduk sekata macam ni, kita nak ketuk pada permukaan bearing ni tak boleh lah. Jadinya kita kena alih sikit bush ni supaya kita boleh ketuk permukaan ni. Duduk sengit macam ni, baru kita boleh ketuk. Kita buka sebelah lagi dah senang lah. Sebab dia true je. Settle. Bearing dia saiz berapa? 6202. Ngam. Kita kena pen remover. Oh yeah. Valve tube ni buka. Spana 12. Ni. Lepas ni kita pakai tiup. Sambung next. Okay, so video dia hari ni is kita nak buka barang tapi ada barang yang tak teringini berlaku lah. Okay. Aku punya Instago aku baru kan. 2 minggu macam tu lah.
Semalam aku nak flip ni, nak flip screen. Aku nak buka screen macam ni. Dia memang boleh flip screen macam ni. Tapi bila semalam aku flip screen dengan benda-benda ni terangkat, kau nampak terbuka mana maunya. Tapi screen work well lah. Ni nampak ni, dia nampak dah bot dalam tu. Apa benda lah. Dia macam gam tak kuat ke apa ke, tapi begitulah. Tapi dia masih lagi bekerja dengan baik lah. Dia masih lagi bekerja seperti biasa. Okay. So, barang dah sampai. Tadi aku pergi beli sprocket untuk hub ni lah. Untuk hub Y kan, hub Y, sprocket Y. Sebab kita akan pakai sport rim. Lepas tu ada barang lain sampai. Barang apa yang ni filter air cleaner. Air cleaner dia punya penapis. Ni. Ini adalah penapis untuk aku punya air cleaner tu. Besar juga. Ni. Ni jaring untuk pasang dekat sini. Nanti kita akan sarung dia. Supaya kotoran halus-halus tu dia akan melekat dekat kawasan ni je sebelum direct pergi ke sana. Pasir-pasir kan. So ni basic lah. Air cleaner punya filter. Next is ni barang besar ni. Single forest. Aku tak tahu kenapa. Aku rasa benda tu kecil je. Otak dia ni besar-besar bas. Kita beli ekor kecil. Aku tak tahu, aku main beli sebab ekor ni nampak skinny. Baru. Ekor belakang. Ekor ni Xiaomi. Ekor belakang. Ni spek ranggi ke? Tahu lah dengan Y panggil ekor apa ni? Ekor Vietnam. Ekor Thailand, ekor siang. Tak tahu. Okay, kita beli je sebab dalam kedai yang sama. RM10. Kita beli lah. Lepas tu ni cover Sweet Arm. Malam ni boleh pasang Sweet Arm lah. Cover Sweet Arm Pro Taper. Y punya macam ni ke? Aku rasa Y punya tak ada. Tak ada skru sini. Ni motor apa ni? Tak. Aku main beli je. Okay, settle. Cover getah Sweet Arm. Tak nak bagi rantai. Next is ni. Forest Racing. Single Forest. Dia single forest. Ni. Forest racing lah. Dia macam GP sikit. Stand tu akan ke belakang sikit. Warna gold. Siap ada manual. Pro Taper punya brand. Beria betul. Nampak tak? Korang nampak? Macam tu. Ini satu set belah kiri. Tu satu set belah kanan. Nantilah kita pasang. Ni ada manual dia bagi ni. Senang je lah. Stiker ni. Tak mungkin aku tampal kat motor. Tampal kat sini. So that's all. Barang yang baru sampai. Tayar dengan rantai tak sampai lagi. Nanti aku review lagi. Okay. Ni tensioner, penarik rantai. Penarik rantai besar lah. Supaya rantai tak kendur. Kena pakai alloy. Kalau pakai standard dia nanti melengkung. Ni Pro Taper juga. Okay. Settle. Sambung next. Okay, Mat. So, kita nak buang colour menggunakan peel away. Baru dapatkan produk ni dekat Shopee aku. Nama Shopee aku Akid Ahmad. Nama YouTube aku lah. Okay, sebelum ni kita duk buat video pakai rendam. Sekarang ni kita pakai basic balik. Cat rem original motor Okay, ni adalah peel removernya. Nampak tak? Nampak kot. Ni penutup peel remover. Lepas pakai tolonglah tutup. Sebab nanti kalau tak dia akan hilang. Okay, cari some brush. Mana brush? Pakai brush detailing lah. Okay. Kita sapu je lah. Sapu pada rem secara merata. Kalau kalori ni senang nak tanggal. Nampak oh? Kejap oh. Kalori ni nipis lah. Nampak oh? Terus putih. Yang merah tu. Pedih. Hati-hati jangan bagi kena tangan, kena peha, kena kaki. Jangan. Gatal, pedih. Semua ada ni. Okay. Kalau original ni nipis je. Kalau kau nak buang rem pasang, beli 1 kilo cukup. Aduh pedih. Dia mengecik. Ada. Pedih. Sapu je lah secara merata. Lagi finishing ni kita blasting juga. Sambung next. Ni Mat, so kita sembuh pakai air. Duduk jauh sikit. Jangan duduk dekat-dekat. Nanti gatai. Gatai. Jangan buat main lah. Pedih. Luar biasa. Macam dah blasting lah. Aduh, pedih.
Okay, mana yang tak kena tu kita kena buat 2 kali. Kalau kau ratakan cukup-cukup, cukup dah sekali. Sebab colour ni tak ada primer. Kalau ada primer kena buat banyak kali. Memang nampak macam dah blasting. Rasa pun macam compound blasting. Saya tahu. Sambung lagi. Okay mat, so kita dah siap buang colour. So kita akan masuk part blasting. Tapi ni kotor ni tak tahu lah mat. Payah nak buang lah. Sekejap aku cuba pakai blasting hard pressure dulu. Okay, by the way, Sport Ring 125ZR ori motor pun tak macam ni. Ori motor 125ZR dia berkilat. Y15 dia colour mati. Bagus lah. Dia blasting. Bila kita buang warna tu kita tak blasting beria sangat. Nak buang colour senang kan. Kalau 125ZR dia punya base kilat. Y15 base dia blasting. Bagus lah. Dia susah nak naik karat. Dan traction grip pada powder cantik. Okay, mantap Yamaha. See you next. Okay mat, so kita sambung next. Kita nak buat colour neon. Green neon. Aku tak pernah buat lagi. Ni colour baru kak. Colour hijau fluorescent lah. Colour neon. So inilah rimnya. Jom kita mulakan kerja gun. Dah cuci dah gun. Lepas pakai dark brown ni kena cuci. Okay, dah cuci baru kita boleh masuk colour baru. Okay, ni colour dia. Kita pun tak tahu result dia macam mana. Sambung next. Bye. Ni mat, so dah cukup. Lebih sikit. Wow, dekat 2 darjah Celsius. So dah cukup 10 minit, tutup. Aku harap colour ni berjaya lah. Okay, harap jadi. Sebabnya kita orang pun tak pernah try colour ni. Kalau teknik pada chassis RZ aku tu bukan satu colour, 2 colour. Masuk ni green dulu. Lepas tu baru masuk clear, baru dia naik colour dia. Yang ni satu kali sembuh, kita nak tengok jadi macam mana. Buka lah. Panas. Tak jadi fluorescent pun. Kan tak jadi kan? Jadi ya. Fluorescent tu. Nampak macam hijau. Tak jadi ya. Oh loh, macam tak cukup. Tak cukup tebal. Jadi tu. Dia nampak berkedut. Dia kena tebal sikit. Ni colour dia. Nanti kita banding dengan colour chassis aku Tapi ni hijau betul. Chassis aku tu nampak macam kuning-kuning sikit. Aku nampak macam orang ni. Kalau tengok. Dia nampak dia macam ada yang tak kena tu. Memang pun. Tak, yang tu memang tak kena tengah. Dia kurang kat tengah ni. Tengah tu dia kurang. Dia kena sembuh tebal. Ya. Dia kesana. Ni try and error kita punya colour. Tak sama dengan colour chassis aku. Cuba tengok colour chassis aku lain. Oh ya Allah, colour itu. Yang ni cerah lagi sebab dia ada clear. Kan? Dia suluh. Tapi dia sama tak dengan colour ni Mi? Ni. Lainnya Lain. Untuk chassis RZ aku ni colour pertama. Kemudian kita sembuh clear, baru naik masa chassis colour chassis RZ aku tu. Tu memang jelas. Memang gila-gila kau yang menyala.
Tu. Tu lah kali pertama masuk clear dia jadi macam ni. Tu ada layer clear. Ni kita tak tahu lah kalau kita sembuh clear pula. Mungkin dia naik ke. Nanti esok kita cuba lagi. Esok kita try lagi. Sambung next. Let's go. Okay Mat, so ni ni color semalam. Kita bakar lagi sekali. Okay. Color yang keluar adalah color seperti ini. Sabar semua. Ini adalah color yang keluar. Okay, dah dipanaskan. Ini color yang sudah dipanaskan. Okay, kau tengok color dia macam mana? Color dia nampak hijau. Dia nampak tak cukup, tak cantik kan? So, sekarang ni kita ada satu powder clear. Ni powder clear. Kita akan sembuh untuk jadi color dia lain dan unik. Okay, ini adalah color neon green. Sepatutnya color fluorescent lah. Tapi color ni tak menepati cita rasa aku. Rasa tak cantik. So, kita tambah clear. Lagi kau tengok perbandingan dia, apa perbezaan dia. Okay? Tapi dia kena hidup dulu. Dia kena panaskan sebelum kita mulakan proses net. Okay, kita hidupkan. Rim ni pun kita nak buat juga sekejap lagi. Tapi kita kena hidupkan dia. Kita tak boleh biarkan dia dalam sejuk. Ni pun tak boleh sejuk. Kalau dia sejuk, kita kena panaskan balik. Dia nak kena suam. Baru clear powder ni melekat. Okay, contoh dia macam ni Jom kita mula. Kita masuk powder clear. Powder clear ni colour putih je. Okay, ni powder clear. Ini adalah clear powder Noah nak pergi mana Noah? Noah nak pergi mana? Okay, ni colour clear Okay, clear. Aku setting. Okay, warna clear settle. So kita masukkan balik dalam oven. Nanti kita tengok perbezaan colour dia. Okay, ni kita dah sembuh layer clear. Tak, Noah nak apa? Nak mami baru? Nak balik. Nak mami baru? Pakai baju biar kena bang. Ingat apa? TikTok lah. Noah? Noah nak apa? Ni kat awal ni kat awal. Kat awal ni kat awal. Jumpa kat awal apa ni? Apa tak jumpa kat awal? Tak ada gang. Ki, saya rakut tu ada piston coating. Ada? Kenapa kau sibuk nak pun coating piston ni? Tak, saja je. Ramai orang, maksudlah aku pun tak orang tanya. Apa kelebihan dia? Aku nak tanya tu. Mungkin aku boleh counter, untuk blok yang dah last Ada masalah piston tembuh? Tak ada Lepas tu, kenapa nak pakai? Tak, mungkin orang tanya tu untuk saiz blok yang Kalau ikutkan, kita coating piston memang kita kena ribu balik blok. Kalau ikutkan kita coating piston tu memang kita kena ribu saiz. Kita kena cari clearance balik. Kalau tak nanti ketat jam. Tapi tahan ni. Mana untuk kalau yang kau punya 100 Celsius tu? Dia sama je. Darjah Celsius dia 1800 Fahrenheit. Sama je. Cuma je material dia lain. Dia lain untuk internal. Bukannya celup. Sama je. Dia sama je. Suhu tahan sama. Cuma material dia lain. Tak silap aku dia V series tak? Ke apa series dia? Aku tu C series. Tengok orang coating sebab orang boleh tu sangat lebih. Cari kelebihan dia dulu. Apa efek kelebihan? Taklah kalau untuk katalah okey kan piston RSK 200 lah saiz kan. Lepas tu dia Asal kok dua-dua lebih ada. atas li. Lepas tu kau nak buat piston. Bukan okey. Maksudnya kau pergi buat coating piston sebab kau nak fitkan dia balik. Counter tak ni. Kenapa kau tak beli piston harga RM60 Indo? Clearance ni tak sama. Clearance kita akan potong ikut clearance piston. Kan blok tu betul blok tajam. Blok saya 200. Yang pandang lecik. Mesti kita pergi polish kan. Bila polish mesti clearance dia dah lain. Compare dengan coating. Wah, aku pun malas agak petikai benda tu sebabnya Mak Saleh pun membincangkan benda tu. Apa kelebihan coating piston? Kalau kau nak piston power, pakai force piston. Lagi aku. Lagi. Papa tak boleh menunduk. Lagi tu benda tu piston dah keluar ni dah sekali dengan dia dah try compress. Untuk tekanan apa semua ke? Ada? Tak ada lah. Kira. Satu. Tak ada dah, adok. Adok habis. Ya. Marah. Ni kita biarkan suhu 180 ke 200.
Dia tengok ada efek tak colour dia kalau kita letak clear. Kebiasaannya kita letak clear ni dia ada efek, dia akan cerah sikit, dia akan naik lagi colour dia. Sebab colour standard neon ni tak lawa. Aku tak minat. So jom kita tunggu lah sikit lagi. Okay Mat, after a few minute kita akan nampak colour ni shining, berkilat. Okay, nampak colour tu licin, berkilat. Nak dibandingkan dengan colour neon saja. Colour neon saja kita nampak kulit limau. Okay, ni tak ni panas. Yang tu kita tak clear lagi ni kita tak clear lagi, kita nampak dia kasat tu. Nampak? Dia kesat. Okay, nak dibandingkan dengan yang dah clear. Clear lebih lawa. So kalau kau tanya, Ki, aku nak buat colour macam ni, mahal ke murah? Ni kan colour solid, mahal sebab dia 2 kali clear. Dia dua kali naik warna. So tu satu reason dia kenapa dia mahal. Dia takkan boleh murah. Kalau colour sekali bakar macam colour yang sport rim tadi, kasat-kasat macam tu kita boleh buat murah. Macam rim tu kita boleh letak 120. 2 kali bakar rim kita letak 16, 17. Dia mahal. Okey, kalau gelung rim murah sikit. Ni sport rim mahal sikit. Begitulah kira-kira. Okey, so jom kita buat keluar satu lagi tu. Okey, alright, so kita akan buat keluarkan rim ni. Kamera duduk jauh lah. Aku nak pakai mask sebab powder clear ni. Powder ni memang senang pakai mask. Bahaya. Satu lagi rim banyak lama. So kita kena pakai mask. Aku tak boleh lah buat video bercakap. So dalam keadaan panas, kita kena buat keluar rim ni. Tak boleh dia dah sejuk baru kita nak naik clear. Tak boleh. Nanti powder tak melekat. Dia wajib panas. So kita kena pakai mask dan lampu atas kepala lah, supaya kita bagi nampak. So layan video time slap, okay? Bye. Bye. Okay Mat, so kita dah sembuh clear. Harap dia tak meleleh lah. Okay, ni dia. Kita buka pintu balik. Kita bakar sekali lagi. Ni dah siap. Okay, nama nampaklah shining dah. Better. Oven ni sesuai untuk buat 2 biji rim saja. Okay, exhaust sesuai. Okay, ni colour dia. Berkilat siap. Harap cantik lah. Ni saja, ni sampel lah. Kalau ikutkan ni colour cover set ikut. Tapi saja try. Ni colour dia. Nampak tak? Lain dengan colour neon green asal. Dia memang ada, bila kita naik clear ni dia nampak lagi naik colour dia, lagi cantik. So colour ni tak murah lah kalau kita orang buat. Colour ni mahal sebabkan dia 2 kali bakar. Kalau dia single bakar, dia tak cantik. Dia tak nampak shining macam ni. So kita ada satu coating clear. Tu jadi salah satu punca reason dia kenapa dia mahal. Okay, so suhu 400 Fahrenheit, tinggi sangat tu. Kita kecilkan sikit supaya dia duduk area 200 darjah Celsius saja. Tak nak dia tinggi sangat kan. Hey, settle. Sambung next. Okay Mat, so ni colour dia. Kena pakai handphone dah jelas sikit. So ni colour dia. Tak sama. Ini neon green. Yang aku tu lupa, lime green. Lime green dengan neon green lain. Okay, bila masuk clear. Tapi still dia nampak berkilat. Ada kulit limau sikit, tapi dia berkilat. Nak dibandingkan dengan tadi, terus tak cantik. Tak sedap mata. Okay, ni dia. Dah siap. Kita sejukkan dia secara manual. So ni chassis RZ aku. Dia lain sikit. Okay, sambung next. Oh, carry kat sini. Ini carry. Ini carry. Ini dia. Lain colour dia dengan chassis aku. Dia nampak hijau lagi yang ni. Yang tu lime green. Settle. Meriah tu motor aku. Yelah, rim pun pakai rim motor tayar MX Kita pakai je lah warna-warni meriah sikit. Okay, bukan motor highway. Sambung next. Sekejap lagi kita pasang benda ni pula. Forest. Kalau ada rezeki, esok lusa kita pergi ambil SZ. Let's go. So ni kita nak pasang kita punya single forest. Lain video time slap lah. Sambung next. Let's go.
Okay, right, so dah siap pasang tapi ada masalah isu lain. Stand sangkut. Oh. Stand ni kalau letak kaki dia sangkut kat exhaust dan belakang tu dia kena kat exhaust sikit tu. Dia nak kena adjust. Exhaust ni kena ke belakang lagi. Mungkin kita akan sambung besi kat sini ya. Kita sambung besi kat sini panjang ataupun ni kita buka ni. Kita buat welding tagging kat sini supaya dia berhenti panjang sikit. Supaya kita boleh letak kaki kat sini. Okay, nampak tu. Ni tak kena. Di belakang ni kena. Ni nak letak kaki macam mana ni? Ni kita kena panjangkan lagi ke belakang. Atau kita nak sambung kat sini pun boleh. Potong ni, panjangkan kat sini. Tak boleh, dia ada masalah kat sini. Tak boleh. Kita kena sambung sini ataupun sini. Ni pun boleh lagi extend ni. Kita buka spring ni, kita tarik dia ke belakang. Dia pakai ni Kita boleh jadikan dia extension lagi. Okay, settle. Sambung next. Nanti pump brake duduk kat sini lah. Belah sini kita terbalikkan lever gear supaya tekan jadi masuk. Tekan jadi masuk. Saya terbalikkan dia. Kalau ikutkan manual asal dia ke bawah, dia jadi macam gear standard. Tapi ni kita buat GP shift, tekan masuk. Congkir baru turun gear. Okay, nampak dia terbalik. Begitulah kira-kira. Ada lagi nak kena modify. Bush yang dia bagi belah sini tak boleh pakai sebab ni jauh sangat. So aku letak nut je kat sini bagi extension bush. Jadi gitu lah. Nak cantik kita keluarkan lagi sikit. Nanti aku potong balik bush. Malas nak potong. Okay, sambung next. Let's go. Okay, so kita dah siap pasang rem dalam belakang Selepas dia powder tu, kita pasang rem. Lepas tu kita fitting lagi footrest tu. Pump brake pun kita dah pasang. Aku nak cakap kat korang belilah jenama apa pun, jangan percaya PMP tu. Exhaust kita kena extend ke belakang. Sangkut kat sini, ni ngam-ngam dah aku buat. Tak ada istilah PMP. Habis semua sebarang bawa keluar. Korek tebuk potong sambung, korek tebuk potong sambung. Macam-macam buh dah. Nut pun lay dalam tu dah loose. Nut ni dah loose. Jadi aku lay dalam ni untuk buat dia bush lah. Senang kerja aku malas nak potong bush tu. Banyak kerja dia, banyak. Bukan PMP. Ni betul PMP, dia payah nak pasang. Jangan percaya bulat-bulat Korang nak beli, make sure. Orang cakap, oh PMP bang, okay, boleh beli. Kalau orang cakap, oh tak PMP ke? Macam aku ni tak PMP ke? Payahlah kalau korang tak ada barang macam ni. Payah kerja buat kat rumah. Okay, settle lah tayar depan belakang. Tayar belakang saya 100-100. Depan 80-90 tak silap aku. Ni lah motornya. Tengok. Memang meriah betul warna motor aku. Carry cover set ni. Tak ada nak buat dah ni, seminggu lagi. Ni hari Khamis, nak masuk Jumaat dah. Minggu depan race hari Sabtu. Macam ni lah yang mampu aku buat. Cover set tu tengok nanti kalau aku rasa dan aku nak buat, aku buat lah. Okay, RZ flat track tak usik terus. Dia duduk dan diam kat situ, tak tahu dah tu nak buat apa dah. Yang kita fokus kat ni je. Sebab yang ni boleh saya makan kot yang ni. Harap piston tak duduk luar je lah. Sambung next. Sambung lagi. Bye. Oh, rantai lupa nak update lah. Rantai aku beli rantai 428 HD. Tak pakai nampak suku. Ni HD. HD ni means for heavy duty Dia tak sama dengan 428 biasa. Dia punya rantai lebar. Nak beli pin dia pun tak sama. Okay, settle. Sambung next. So video dia hari ni kita dah sampai kat Kuantan ini layan lagu radio klasik je lah. Okay, so jom. Harap tak hujan lah tu, nampak gelap tu. Harap okey-okey je Kuantan, okay? Kalau terhujan kan kita orang tak turun lah. Tadi atas highway comel cuaca. Mari tepi pantai dia main gelap dah. Sambung next. Bye. Throwback ke tu? Back ke tu? Oh ya, by the way, ni adalah sempang poli aku lah. Belah kiri ni tempat aku belajar dululah. Ni Polisas, Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah, Kuantan. Jalan ni jalan yang banyak makan orang lah. Banyak makan student, banyak meninggal student bawah ni. Sebabnya reason dia student sibuk nak cepat pergi kelas. Student daripada sana straight. Kadang-kadang kat sini hijau, orang jalan student straight. Memang kena lah. Dia pula kalut nak pergi kelas dah lambat. So kat sini kalau ikutkan banyak lah yang makan student Polisas ni. Satu lagi kat depan sana. Ni salah satu lah tu. Sempang tu nak pergi masuk poli tu. Nama masuk ni tak ada, pergi Polisas je. Tak ada jalan lain dah. Ke sana. Memang dalam tu Polisas je, jalan mati.
So ke kanan ni bandar Kuantan, pergi ke belah air putih. So ni sekarang ni kita on the way nak pergi jalan air putih, nak pergi kena cendol. Okay, sambung next. Let's go. Atas tu bypass Kuantan tu. Bypass ni jalan belakang lah, jalan highway yang tak betul. Bypass, jalan pintas. Okay, so jom. Let's go. Okay, so sekarang kita dah ke cendol air putih. Rasa lah kalau sampai Kuantan ni kau kena try cendol air putih. Dia punya termosa best, body dia sedap, pulut panggang dia pun okey, tapi isi sikit. By the way, itu tak ada masalah. So jom makan dulu. Okay, Mat, so sekarang ni kita dah sampai kat tepi pantai. First thing, kita naik gas pocket 45 untuk RZ lah. Untuk Y kita tak tahu lagi. Kita try run dulu sekejap lagi. Pakai spoket 3615. Sekarang ni RZ kita naik spoket 45. 45 mata. Harap motor jalan kat atas lah. Sebab sebelum ni kita pakai 13 teguk sangat. Ini pun macam lebih kurang lah. Tapi komen suruh try dulu. Try. Dia jangan ada orang lain datang kacau. Stress dulu. Okay. So next, sekejap lagi kita bawa turun motor. Kita run 2 biji motor. Tengok, cari setting spoket yang sesuai. Kita nak kena cari dekat 200 meter tu dia dah dapat top speed lah. Itu yang target kita cari, yang sebenar-benarnya. Bawah tu kita tak kisah sangat dia. Yang penting kat atas dia ada. Sebabnya race tu 201 meter. So insyaAllah okey, laju. Dapat 100, 110, 120. Dekat 200 meter dah kita boleh berhenti dah. Sambung next. Nombor 1. Target nombor 1. Walaupun kalah, kita tak ke target nombor 1. Bye. Minggu depan event. Fly. Aduh, dia stopper kan kita macam ni sebenarnya. Uish. Jahat. Okay, Mat, so kita tapak minyak. Lepas tu kita kena sekali round, faham? Minyak ni Y pakai minyak lain. Y pakai 97, RZ pakai 95. Dah lah buat enjin yang lebih banyak. Minyak pun nak mahal. Aku hajar motor main Y ni. Main RZ senang, 95 pun boleh jalan. Okay, kenapa kita pakai 95? Sebab CR tinggi. Lepas tu kita pun tune 97. Jadinya kita kena jalan 97 lah. Kalau kita tune 95, kita berjalan 95 tapi tak sesuai untuk CR tinggi. Kita takut motor keluar bunyi knocking. So EFR dia pun dah baca 97, kita isi 97. Nak tak nak isi. Tapi motor ni tak kuat minyak. Dia yang kuat minyak RZ. RZ bapak kuat menterdarah minyak. Betul ke khabar kerok? Memang gampang. Laju baik lagi lah. Itu tak dapat dinafikan force stroke. Okay, siap pump. The first run. Sambung next.
step, 2 step, 3 step, 4 step. Macam apple je. Tapi dia tak tanam tinggi lah. Ni jarak dia. Kalau pakai tayar kecil tu lagi dalam. Alamak, hantu Hercules. Dia dua starting macam ni. Dia tak kaya dia. Dia mendah tu. Langsung dia tidur dia pergi. Tapi dia pergi. Atas pergi. Lagi. Macam tu lah, Mat. Aku tak ada video body hari ni. Malas nak buka. Sebab kita orang awal lagi. Kita nak cepat. Sekejap lagi baru kita record video body.
Tak boleh kan poket ni. Dia tak boleh kan. Ikut tengok kereta lah. Jangan panjangnya. Dan jangan pendek sangat. Ni pula. Nak keluar dia tak garang macam mana ke? Dia kena keluar. Spoket je ni. Kau rasa okey spoket? Ni. Dia banyak sangat speed sebenarnya. Lagi dua kat atas tu pun motor lagi tak nak jalan. Pandai tu. Tak pernah pakai tayar paku macam ni ke? Jangan tengok cari solusi lah. Kalau kau tanya nanti keadaan Bloomberg macam ni lah. Dia punya tanah, dia punya pasir sebiji macam ni. Macam tayar. Dia bukan macam duduk dekat pasir tu, bukan. Dia kat sini, tempat air pasang. Lepas tu dia surut. Kita Bloomberg tu waktu air surut. Memang tanah dia keadaan macam ni. Kalau pasir jalan macam tu, tempat lembut lagi, memang kita kena jalan pedal tayar tu lebih baik. Ni nak okey-okey je. Tapi kena naik 16 depan. Tak tahu ada 16 dok depan. So, begitulah. Mana yang angkat tak jalan? Atas macam tak jalan macam ni. Tak power tak ada lah. Cuma kita tak tahu motor ni macam mana kat atas. Aku tak dapat rasa lagi. Tak dapat rasa penuh. Dalam bawah tu dah. Dah spin lah. Satu spin, ada dua spin. Tu lembut. Aku dah tengok punya atas. Kak. Ha? Aku tengok punya atas. Lagi sekali. Agresif sikit. Keras sikit. Aku tegang dah. Aku try on the road. Aku try tegang kan, dia kena balik. Aku tegang kan, dia kena balik. Ni tak? Nampak laju tak? Ujung laju. Atas nampak laju. Bawah tak ada tengok. Mana laju dengan renek bawah? Laju ada renek pergi bawah. Yang ni power atas tu, power bawah. Satu lah. Set dua. Tak payah, kita set dulu. Kita set dulu, baru kita adjust pakai balik. Gabut, yang ni setting buang ni lama sangat. Biar dia beres dulu baru dia suruh aku start. Motor ni start tu lah.
boleh. Memang tak boleh nak elok spin atas pasir dia bawah ni. Walaupun kita tak masuk ke dalam. Tadi panjang sedia kan dua. Tapi keluar lebih kurang 1-2 tu lebih kurang. Kita bertepek je keluar. Tidak, betul-betul. Ada. Mengelewar. Ha. Apa dia punya carburetor? Aku rasa carburetor ke nak pakai elektron? Boleh tak? So far kalau kita tengok keadaan kita punya intake tempat masuk udara tak ada kena pasir lah. Bagus lah kat dalam tu. Tak ada pasir. So okey, bagus lah. Tak ada teruk sangat. Lepas tu kita pakai kabel set agak sikit. Jadi bang, aku rasa carburetor lah. Carburetor lokal ni. Kita dia pakai meter tu. Elektron. Jangan nak bawa. Tapi kita boleh main pusing agak lah pakai. Tak apa tu. Kita cari sikit lah. So kita tukar carburetor. Lepas tu, getah Betul. Memang tak ada cerita dia. Tu 30 ni 42. Ada tak? Tak ada. Tengkok tu tak bawa. Kenapa? Aku minyak kat atas ni. Rem elok. Dah lagi lah. Takut minyak lebih bang. Tu dia apa betul-betul apa tu. Abang tu kau minyak ni motor ni. Kau rasa Wan nak kena tukar sprocket ke tak payah? Tak payah lah. Bawah tu memang tak boleh cari power. Walaupun kita beratkan bawah. Hujung dia mari. Sebab dia ada kat atas. Kat atas. Kat bawah tak payah lah. Motor tak besar ni. Tayar je lah boleh counter. Pakai tayar pedal insya-Allah bawah tu tak spin je. Ya, rantai tu. Sebab boleh nak rantai lagi. Sebab rantai dia jadi Dia bergelombang masa aku tarik dia. Dia kendor sangat lah. Ni lah rantai baru. Dah. Jadi begitulah kita dah dapat proses lah sikit. kita nak potong sikit kan. Nak tarik lepas dah. Boleh je nak potong, aku potong. Nak tarik boleh lagi. Tapi aku takut ke. Buat dia panjang sangat. Ada. Begitulah kira-kira. Sama next lah dah. Kira ni motor merah ya. Sana be. Boleh lagi tak hak ni? Ke sedap ini ke sedap yang itu? Boleh lagi. Boleh lagi? Okay, so sesi tu kau carburetor jap. Kau servis. Ada pasir tu. Apa kita tengok result je lagi. Silap kena kecilkan lagi sprocket. So kita buka rantai, kita potong rantai. Kita bagi dia ke depan sikit supaya rantai boleh ke belakang lagi. Dia nak kena teging lagi. Rantai baru macam tu. Sambung next. Buka je lah. Kau tengok je lah perbualan aku. Kita orang ni sekejap lagi. Kau duduk situ dan diam. Aku pakai 360. Dah. Kau orang pernah komen tangan berpasir? Tak pernah tak? Kita orang dah hadap ni. Dah 2 minggu ni. Buat kerja sepanjang berpasir. Itu kau bayangkan. Balik kena basuh motor pula. Nombor highway balik tak boleh basuh tak apa. Ada. Lepas tu kalau ni skru jatuh dalam pasir. Hilang skru. Tiba-tiba hilang skru. Fikirlah sendiri. Skru hilang. Semacam straight. Wah. So lumba pantai ni biasanya dia orang tak akan pakai o-ring punya chain. Sebab pasir akan duduk dalam rantai. Kalau pakai o-ring punya chain dia akan rosak lah. So ni aku tengah potong rantai. Oh by the way aku nak beritahu. Untuk baju ni yang aku pakai, baju Tylo Metal ni, baju dah bergerak from Indonesia to daripada Bandung ke Jakarta untuk pergi ke port. So stay tune, follow video YT aku rapat-rapat. Nanti korang akan dapat tahu masa bila nak beli. Masa bila. Okay, nanti aku akan update perkembangan seterusnya. Kena tengok video aku ni, jangan skip. InsyaAllah korang dapat. Sebab kita orang buat 250 helai je limited drop. Untuk penonton setia YT aku sahaja. 250 helai terhad. Okay, limited drop. Pocket bang.
Tak ada. Ha. Lebih murah. Lebih murah. Dia keluar bila stable tu pun dia keluar. Tak tahu lah babi pun. Tak laju rasa motor ni. Sebab bawah tu memang tak boleh buat apa. Tayar pedal je submission dia. Dia nak betul-betul tak. Baru dia boleh layan. Oh ni tahan sikit. Mana apa betul lah tu tadi. Gam lah. Dah ujung memang dekat-dekat sana ujung lah. Keras kat gila. Aku tu bukan main-main RPM 10-11 tadi tu. Tapi motor kita lah bawah lah gitu. Tak boleh pula habis. Pula habis kan. Nampak nak okey lah Rebek. Biar aku pula rasa. Sebab ni racer. Ni tuner. Ni racer pula. Kau kena joki buah sikit. Buah. Joki buah. Habis laju. Pendek dia. Ujung bobok pula.
Nanjak tercapuk. Nanjak tercapuk. Tapi sedap lah daripada sana tadi. Motor rasa melekat kat bawah. Aku keluar dengan separuh. Protes separuh. Carburetor yang masalah ni tadi. Balik senti netral lah. Boleh jalan balik tu. Pasal atas sini driver mana? Sama laju ke? Sama-sama naik. Ha? Sama-sama naik. Serius? Balus kaki je satu tak boleh. Bapak dalam. Kereta, masalah. Ni tak ada masalah sangat lah. Kita kena cari keluar yang terbaik je lah. Laju kat atas dia ada. Yang ni kita kena cari masalah carburetor. Kita orang shot carburetor lokal. Nanti kita try tune pakai carburetor elektron balik. Carburetor elektron dia bawa tapi tengkuk pun tak ada bawa. So, sama next. So far, fly. Okay, Mat. So, hari ni, yes. Cikodok bulu. Cikodok bilis. Hari so sekarang ni kita berada dekat Jementori. Makan macam biasa kat sini. Aku try makan dia punya apa? Alah ni. Asarung. Ni masakan orang Pahang asarung. Selain daripada patin, asarung juga masakan orang Pahang. Okay, so let's go. Motor dah setting kan. Sekejap lagi kita bincang ni. Sambung next. Ni Mat, so sekarang kita orang dekat KL. Bawa balik ambil motor FZ. Tak sempat nak buat beria motor ni. Nak buat berlumba minggu depan ni. Ada lagi 6 hari. So jom kita pergi makan mi tarik dulu. Let's go. Ha? Pakai bob belakang letak bendera. Sambung next. Pergi makan dulu. Okay Mat, so lepas tu macam biasa kita makan dekat mi tarik ni. Mi tarik Jalan Sultan. Let's go. Here we go. Again. Baby Tenere. Motor ni lah aku naik dengan arwah. Ha. Balik juga daripada KL. Ingat ni. Ini ada motor mainan kita. Itu memang motor mainan kita confirm 100%. Tapi yang rekat adalah standard tayar paku. Luncur. Power nasib kau. Yang ni tak sempat nak buat Mat. Kita biarkan je dia macam tu. Bodoh. Cepat tapi. Drop it like that. Ada ruginya klik tombol subscribe guys.